Kita ada dekat jambatan kedua Sendirian Berhad. Yang video yang kita cakap pasal ciptaan Lembaga Getah Malaysia yang menjadikan satu braket getah yang diorang letak untuk jambatan Pulau Pinang. Kita nak pergi tengok sendiri. Dan kita akan naik. Dia nampak macam crane, tapi dia bukan crane. Cuak agak. Walaupun kita ada di Penang, tapi kenapa alamat truk ni alamat dekat rumah aku? Aku tengah nak imagine macam mana benda ni function. Dia akan keluar untuk kita tengok dekat bawah jambatan tu. Adakah benda tu akan macam ni, dia akan keluar macam ni. Bukan right hand drive tau. Dia left hand drive. Okey, gerak dulu baru je. Tok. Ya. Yang ni signifikan dia orang ni siapa? Alah, tak ada. Ini para pekerja sewaktu jambatan dibuka. And this was back in 2014. Oh, baru lagi ya? 11 tahun lah. 11 years. 11 tahun. Masih berkhidmat dengan kita. Ya, kita bersama dengan CEO kita, Datuk Faizal. He's the host of the show hari ini. Hari ini, I'm at the mercy of Datuk Faizal. Jom kita. Okey. Jom kita. Dan ini adalah katanya orang pertama yang melintasi jambatan secara rasmi. So, kalau korang nak tahu, Datuk Faizal dari day one Jambatan Sultan Muazzam Shah, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Halim Muazzam Shah. Jambatan kedua Pulau Pinang, JK2PP, Jambatan kedua Pulau Pinang. Saya dulu bukanlah CEO. Masa itu bukan CEO, tapi saya setiausaha syarikat. Tapi selepas daripada itu, saya bertugas sana sini dan akhirnya kembali ke Jambatan kedua Pulau Pinang ni, Jambatan kedua Sendirian Berhad sebagai CEO lah sejak daripada tahun 2020. Tapi kita perlu tabik kepada ni, DMD ni, Datuk Insinyur Profesor Dr. Ismail Muhammad Taib, sebab dalam masa pentadbiran dia selama 6 tahun dia siapkan jabatan ni dengan kerja yang amat berat. What was the main challenge bila nak build the bridge? Banyak ni, memang mencabar sebabnya dia banyak rekod-rekod dunia ni. Macam? Contohnya yang kalau katakanlah piling di sini kan, untuk main span ni yang ada, you nampak kabel-kabel tu kan, yang itu terdalam di dunia. Bila dia drill sampai ke dasar, dalam lagi sampai bedrock. Pada waktu disiapkan jambatan terpanjang di Asia Tenggara, sekarang ni jambatan kedua terpanjang lah. Saya dipahamkan juga pada waktu itu kita diminta, JKSB diminta untuk menyiapkan sebuah jambatan yang kalis gempa. So bila nak kalis gempa tu maknanya kalau apa-apa berlaku, bukanlah di Malaysia tapi mungkin di negara jiran kan. Jadi bila terasa gegaran tu, bridge kita ni tak boleh retak, tak boleh musnah. Bagaimana cara untuk menggunakan high damping natural rubber bearing. Yang itu yang ciptaan Malaysia digunakan di bawah jambatan kita, antara the pillars dengan the segmental box girders tu, untuk memastikan apabila berlaku gempa bumi sehingga 7.5 skala Richter, bridge kita masih okey. Sebab kita tengok ramai orang pergi suka memancing tu kat bawah tu kan. And then sekarang baru-baru ni isu orang duk drill dekat atas structure. Dia tak tahu tak boleh. Apa kalau bila dia drill tu akan affect the structure tu. Betul. Tolonglah jangan turun bawah tu. You nak kalau sepatutnya tak boleh ada situ. Okey, saya terus terang saya cakap tak boleh ada situ sebab ini adalah kawasan larangan, tempat larangan. Tolonglah jangan drill pula. Kalau drill, tahu dah lubang tu lama-lama dia akan masuk moisture dan sebagainya, air lama-lama dia akan retak, rekah, kena besi kat dalam tu, lepas tu jadi masalah. Tapi yang interesting tu di main navigational span tu, the main span. Dia buat belah, daripada belah Batu Maung dan belah Batu Kawan, dua-dua dia bertemu, tapi bertemunya akhirnya di bahagian main span, main navigational span. Yang di situ tu sebenarnya ada kabel dan sebagainya, dan bila dia nak bertemu tu katanya ada satu tu lagi tinggi 1 meter. Alamak. Dia 1 meter lagi tinggi. Tapi alhamdulillah lah, ingenuity of Malaysian engineers and Chinese engineers of course, because bahagian tu pihak China Harbour yang bina, dia letakkan air, tak silap saya, supaya bahagian sebelah ni berat lagi. So bila dia letak air atas tu, so jadi lagi berat dan disambung. Tadi Datuk dah beritahu dah kerjasama jambatan ni dan juga bersama dengan Lembaga Getah Malaysia, bersama dengan saintis-saintis tempatan kita dah buat satu seismic bearing. Seismic bearing. Seismic bearing made from kita punya own Malaysian rubber, dan sekarang ni Ali nak turun dengan Datuk sendiri, kita naik BIV tu nak tengok dekat bawah jambatan. Ali tak tahu macam mana nak tengok. Jom, kita kena tengok sendiri. Kita tengok.
memang rare. Tak pernah Ali terfikir akan berdiri dekat tepi laluan motor dekat atas jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, also known as Jambatan Pulau Pinang Kedua. Ali bersama dengan Cik Syarizal, kita orang tengah berlatar belakangkan the bridge inspection vehicle. Datuk CEO, lepas ni Ali akan turun ke bawah, tapi Cik Syarizal ni memang inspection kat atas ni biasa. Biasa, kami memang sebagai LM ni sebagai satu badan agensi kerajaan yang memantau kawasan penjagaan dan operasi Jambatan Kedua. Jadi LM telah ada satu standard. Setiap 2 tahun akan ada pemeriksaan integriti terhadap struktur jambatan setiap 2 tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan jambatan ini sentiasa berada dalam kesalahan. Jambatan dia bukan saja jalan dia, tapi struktur dia, Bawah dia, semua. Ah. So kalau ada macam defect-defect, ada pergerakan ke, that's why daripada atas pun dah boleh tahu. Kita boleh rasa pergerakan sekarang ni. Itu bearing tadi tu. And High damping rubber bearing tadi yang absorb the movement. Okay. Ah. So bila nak maintain kan, bila tengok cakap pasal LLM maintenance dia, apa yang periksa kat sini? So bila inspection, untuk payment kita buat every year. Wajib dia buat scan. Kalau yang bahagian-bahagian yang defect tu berada di tahap yang tidak baik, poor, perlu tindakan perbaikan. Sebab itulah bila kita drive ke atas jambatan kat sini ni, jambatan kedua Pulau Pinang ni, smooth dia. Sebab maintenance terbaik daripada tim LLM. Hari ni FYI, kita nak tengok bearing ni. So kita tutup jalan ni memang menumpang. So terima kasih. Jom kita tengok kita punya shock bearing apa Dr. Umar cakap tadi. Nanti yang terror cakap pasal benda ni memang Dr. Umar. Orang getah kita. Okay, jom tutup bawah. Kalau bayar pun belum tentu kau boleh buat benda ni. Okay, Alif. Okay, brother. Alright. Okay, macam kelek dia biasa. Okay. Cangkung, masuk kaki dulu. Ini memang rare. Orang lain naik jambatan Highway Pulau Pinang yang kedua ni mungkin drive je lah. Tapi tak. Kau tengok ni bro. Kau tengok ni bro. Woo! Yeah! Cool! I'm leaving on a jet plane. Alif, jangan nyanyi kucap. Ini memang satu pengalaman yang unik. Kita tengah atas bridge inspection vehicle. Kita bersama dengan Dr. Umar, saintis dalam engineering team yang menciptakan tu. Betul tak, Doktor? Sebahagian dari tim dia. Sebahagian dari tim. And yang paling best kalau korang zoom dekat situ kan, made in Malaysia, bro. Weh, canggihnya benda ni, BIV ni canggih. Doktor, Alif pun nak tanya soalan pun Alif pun tak tahu. What is the right question to ask you? Alif cuma tahu yang ni adalah semua ciptaan daripada design, bahan dan juga saintis. Boleh kata macam tu lah. Kan? Alright. Okey, doktor boleh cerita apa benda alat ni yang menjadikan dia so important for this bridge? Device ni ataupun alat ni kita panggil high damping rubber bearings. Okey. Ataupun HDRB lah ya. Okey. Kegunaan dia adalah melindungi struktur, boleh jadi jambatan, boleh jadi bangunan against gempa bumi. Okay. So dalam kes jambatan kedua Pulau Pinang, dia melindungi jambatan ni lah daripada gempa bumi. So konkrit atas ni akan kembang kecut, panas sejuk siang malam. Ya. Dan sebagai kebaikan tambahan dia adalah kalau ada gempa bumi, dia akan menyelamatkan struktur ni lah. Dan dia dibuat di Malaysia. Direka bentuk oleh Lembaga Getah Malaysia. Ya. Kita di Lembaga Getah Malaysia memantau daripada proses awal reka bentuk sampailah dipasang dekat site. Maknanya doktor kan, bila cakap pasal Lembaga Getah Malaysia, kita mungkin ramai yang sekadar tahu the surface saja of the role peranan Lembaga Getah Malaysia. Orang nampak macam setitik apa susu getah tu, apa latex tu kan. Orang tak pernah sangka yang Lembaga Getah Malaysia boleh ada tim yang memikirkan mengguna sampai macam ni. Saya bersetuju juga. Saya bersetuju lah sebab getah especially terutama di Malaysia, kita bukan hanya meliputi sektor di ladang saja.
Kita meliputi cara proses getah, cara nak olah getah daripada susu getah tu sampai jadi satu produk yang berguna lah. Ya. Sebagai contoh yang kita tengok hari ini, memang dia spesifik kepada kegunaan kejuruteraan. Ya. Yang mana kita kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak perasan. Kita di negara kita yang jarang ada gempa pun terkesan kan. Tapi ada tak negara-negara lain yang guna teknologi kita ni? Macam Jepun ke? Teknologi ni dibangunkan bersama oleh Lembaga Getah Malaysia bersama kita punya makmal di UK, di Tun Abdul Razak Research Center bersama dengan University of California, Berkeley pada tahun 1985. Sejak tu banyak sampai sekarang lebih kurang dalam 20,000 struktur seluruh dunia dah pakai. Kita punya teknologi ni? Ya, betul Khalid. High damping, rubber bearing. Dan selama ni kita designkan, kita pantau ataupun kita jadi checker untuk projek di luar negara. Kita lah standard dia. Kita lah standardnya. Dan kita pun memang terlibat dengan pembangunan standard untuk alat ni di peringkat international, ISO kita panggil. Ya. So standard tu dah ada dan diguna pakai di seluruh dunia. Ya. Tapi dekat Malaysia, this was the first breakthrough di Malaysia disebabkan kegusaran kita sama ada gempa bumi tak dekat Malaysia atau tak. Yang mana lately ni Kita dah mula nampak. mula ada, yes. Dah ada. Maknanya kita sampai lembaga getah pun memikirkan of the future kan. Kira macam dah prepare awal dah dengan benda ni. Ya, kita memang terlibat dari awal. Kan? Do you need to replace this sometimes? Okay. Dia as wear and tear dia. Alright, good question. Saya suka soalan dia. Okey, menggunakan natural rubber, getah asli. Kita boleh kata yang ianya tak perlu diganti selama 120 tahun at least. Less maintenance. Less maintenance. High durability. Maintenance free in fact. Oh. So unlike macam bearing mechanical yang Macam ni kan Tuan. Kita tahu bahagian yang ni perlu yang ni. Adakah semua bahagian structure ni standard je? Okey. Ataupun yang ni ni perlu sikit sebab dia punya tu ada tak? So logically dia akan besar dekat sini dan bila kita go towards the land Dia akan mengecil sebab dia tak pakai yang ni, ada pakai yang I-beam bentuk huruf I Oh, tu, ya, kecil-kecil. I-beam kecil. So bearing dia akan kecil sikit lah. Oh, apa yang doktor tengok? Biasa kita tengok dia punya integrity surface of the rubber contohnya. Adakah dia punya bulging yang kecil-kecil ni sekata atau tak, meaning the integrity between rubber and the steel plate. Okay. Dalam ni ada steel plate ni. Ada steel plate. Saya bawa lagi sampel untuk Alip. Ini contoh dia. Doktor ni suka tau. Macam Doraemon lah. Macam Doraemon. Alright. Okay. Ini contoh miniature. So, Macam ni bayangkan dia ada steel plate yang besar and then dia ada lamination. Kita panggil dia macam kuih. Macam kuih lapis? Bukan, kek lapis Sarawak. Okay. How, betapa dengan this magnificent structure Jambatan Pulau Pinang yang kedua ni kan, it's supported by, bukan ni nampak macam kecil tapi peranan dia besar. Betul. Ya. Dan yang Alif paling bangga ni daripada material dia, team dia dan orang yang memikirkan idea ni adalah orang Malaysia. Yes. Baik. So dah settle lah pengalaman Alif bersama dengan LGM, Lembaga Getah Malaysia. Cerita macam mana semua ni bermula dengan satu titik ataupun susu getah sampai this getting involved with this marvel engineering, daripada bahan yang digunakan, daripada saintis cerita pasal buat tayar, buat jalan, macam-macam produk sampailah ke benda yang besar ni, teknologi yang digunakan seluruh dunia untuk struktur-struktur yang menjadi marvel of engineering lah. Dan produk ni dijadikan for humanity, for humankind. Tak dipatenkan untuk digunakan untuk semua. Ramai orang tak tahu betapa hebatnya negara kita ni, Malaysia, dan hebatnya orang-orang Malaysia ni. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Lembaga Getah Malaysia, terutamanya the whole team yang di HQ. Nanti hopefully ada rezeki kita pergi tengok London, The Real Institute Malaysia di London, Lembaga Getah Malaysia. Terima kasih JKSB, Jambatan Kedua Sdn Bhd. Terima kasih kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia and the whole team yang layan Alif dan experience this probably once in a lifetime experience. Terima kasih semua. See you.